Bercerita kepada Bernama baru-baru ini, pegawai psikologi di Kementerian Kerja Raya itu berkata minatnya bermula apabila melihat tidak ada pengumpul atau pereka figura tempatan yang mengetengahkan wira tempatan berbanding figura import. Muhammad Afiq Faiz berkata beliau sudah 15 tahun berkecimpung dengan hobi ini dan biasanya pengumpul figura tempatan obses dengan watak yang diinspirasikan daripada animasi dan filem luar negara seperti keluaran Hot Toys dari Hong Kong yang mengeluarkan figura Marvel dan DC Comics seperti Spider-Man, Iron Man dan Hulk. Kita pakai mong, kita buat. So, bila dah mong tu dah keras, kita masukkan resin. Resin keras, dia jadi macam ni. So, waktu kita just paint je lah. Kita paint kan. Sehingga kini, Muhammad Afiq Faiz memiliki koleksi figura peribadi beridentitikan wira tempatan sebanyak 24 buah dan lebih 120 buah lagi dari luar negara. Antara koleksi figura tempatannya ialah uniform polis wanita ketika memerangi komunis, Home Guard 1948 hingga 1960, uniform askar Melayu melawan askar Jepun di Bukit Candu 1942, uniform polis ketika melawan komunis di Bukit Kepong 1950, uniform anggota unit tindakan khas UTK, uniform anggota elit pasukan khas laut Pascal dan uniform pasukan pengaman batalion Malaysia Malbat. Figura lain dalam koleksinya ialah imej yang menjadi kebanggaan negara seperti uniform pramugari Malaysia Airlines dan Air Asia serta kostum peristiwa semasa seperti pakaian pelindungan diri PPE yang dipakai petugas barisan hadapan melawan virus COVID-19. Kesemua figura tempatan itu kini dipamerkan di ruang pejabat Kementerian Kerja Raya bagi memeriahkan semangat patriotisme bersempena sambutan Bulan Kebangsaan 2022 peringkat kementerian itu.